Okay guys, sekejap tunggu King dulu. Kita masuk sekali King. Sambil geng, ini tempat yang kita berdua dengan King. Kau ingat tak yang kita berdua dengan King? Non Tikinon. Kita berdua dengan King yang kita jumpa gerbang geng. Kita berdua dengan King, kita jumpa gerbang. Lepas tu kita tak dapat masuk. Kita tak dapat masuk pergi gerbang tu sebab atas-atas gangguan yang kita hadap hari tu. So malam ni, woi asal tak aku ni. Dah. Geng, korang teruskan geng, daily kita. Teruskan guys. Jangan stop geng, jangan stop. Sebab kita ada event geng. Kita ada kejar event. Sebab kita ada kejar event geng. Semangat semua. Ni iPhone. Botol kipas. Ini kipas. Ada kami kipas. Tiket lagi woi. Nombor 4 tu tak live. Nombor 4 tak live, nombor 3 pun tak live geng. Boleh ni. Boleh sangat guys, boleh. Boleh sangat ni. Aku yakin viewer boleh. Tak, aku tak bawa beg. Sebab power bank semua dah ada kat sini. Kipas on tak? Kipas on. Air dekat base. Air tinggal dekat base. Kejap ya Allah, berselirat lah wire kejap. Wire berselirat siap. Kejap ya, aku betulkan wire. Air bawa tak? Air saya tinggal dekat base. Tak ada air ni kejap. Pasal macam mana pula nak bawa air? Bawa ke air ya? Besar diri. Dulu betulkan wayar tu kan jatuh. Tu lah sekejap tengah betulkan wayar ni sekejap. Okay. Assalamualaikum kepada semua viewer WP. King Clan. Malam ni kita berada dekat SB juga, sawit barrel. Tapi kita guna laluan yang lama kita tak guna. Laluan ni kita guna pada tahun 2024. So sekarang 2026. Hampir 2 tahun lebih aku tidak menggunakan laluan ni. Sebab laluan ni dulu aku pernah sampai ke ujung. Pada waktu petang pun aku pernah masuk. Pada waktu malam pun aku pernah masuk. 2 kali, 3 kali tak silap. Cuma aku terkandas, terbantut dekat depan tu. Oh, yang dekat tu. Ya, betul. Dekat yang kita pergi dekat area aku tak sampai gerbang. Tak sampai hari tu sebab area sebelum masuk gerbang tu aku dah lag. Handphone lag langsung. Dia punya lag bukan lag yang macam hari tu. Hari tu lag manja. Betul. Dia lag sekejap je. Yang hari tu memang langsung sangkut lah, lekat. Jadi aku decide aku tak nak masuk sini sebab lag. Okey, faham. Tapi disebabkan kita pergi malam tu, line okey. Dia okey. Line dia okey kat dalam tu. So kita decide malam ni untuk kita cuba masuk kat dalam pintu gerbang tu, geng. Kita cuba. Kita cuba masuk ke dalam sebab aku tak pernah sampai ke dalam. Allah, kejap. Tak pernah sampai. Sebab malam tu aku dengan King dapat, kita orang dapat gangguan yang teruk. Sampai kan jantung King pun terlalu laju, degupan jantung dia tu membuatkan kita terpaksa berundur dan kita balik ke base. So malam ni kita cuba sekali lagi, kita repeat balik. Kita akan pergi ke area dalam gerbang tu. Sebab macam something. Kita rungkai malam ni kat situ guys. Hati-hati, baik-baik. Sebelum tu minta tolong korang teruskan tap screen geng sampai ke 1M. Ni lah. Sekejap suruh si King pasak tu. Okay, so guys, macam biasa kita akan mulakan, sebelum eksplorasi kita akan mulakan dengan bacaan Al-Fatihah dan kemudian kita susuli dengan doa dan juga surah Al-Kafar. Okay. So guys, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa 'indal hisab. Amin. Allahumma zalamna wa anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Guys, Bismillah. so let's go. So hari ni kita repeat Repeat balik guys. semua bawa lagi Bismillah. antara. Orang akan non lagi non, geng. Sikit lagi geng. Sikit lagi kita nak bagi nombor 4 geng. Cuba masih lagi 100%. Sikit lagi kita bagi nombor 4. Go guys, go. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So sekarang kita dah masuk dalam kerang geng. Semua. Saya kita try push kita punya rules. Sekejap nak on je ni. Sekejap saya nak on. Oh, hujan tu. Jom. Macam jatuh ni. Riza tinggi tu. Tak apa, kita teruskan ni. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Jadi je saya dah on je ni. Kenapa kalau kita datang sini suasana dia macam ni Apa tu? Ni. Macam Rio kan? Bukan Rio ni. Kau tengok. Langit dia tiba-tiba jadi merah. Oh, langit merah. Ya? Kan? Dah sini. Langit merah terus. Korang teruskan tip-tip skrin geng. Boleh tak? Kita sampaikan 1M balik guys. Lepas tu korang bantu minta tolong moderator sebab kita ada event. Kita nombor berapa dah guys? Sini langit merah. Tu kan? Oh, sikit lagi geng. Kita nak potong nombor 3, nombor 4 dengan nombor 3. Sikit lagi. Apa dah pistol? Apa? Jangan sebut. Oh tak sebut. Tak boleh sebut weh. Jaga ACC kau. Baik. Benda tu tak boleh sebut. Bismillah. Yang dah follow host, bantu-bantu geng. Yang mana yang baru masuk dalam live saya, minta tolong bantu follow. Boleh follow dan bantu tekan. Oh. Bismillah. Apa tu? Langit merah. Langit merah nampak. Langit merah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Asal aku berdebar ya dah sampai sini. Baru sampai sini berdebar dah siap. Itu. So, okay kat situ tak apa. InsyaAllah esok lusa ada tu. InsyaAllah esok lusa ada rezeki saya. Dia sound kau siap. Dia sound aku. Dia kata berhenti menyampuk dia. Aku ke dia cakap? Dia cakap engkau tu. Lepas tu kau cakap kan? Dia cakap dengan aku ke? Dia kata berhenti menyampuk dia. Bagi tahu dia aku tak cakap dengan robot. Aku cakap dengan orang je. Bismillah. Assalamualaikum.
Wih, sekejap. Bismillah. Wih, terus sunyi kat sini. Saya jadi sunyi tu. Wih, ya Allah. Kita terus ke dalam lah, geng. Sebab kita punya matlamat memang nak masuk dalam terus. Geng, lek-lek manja, geng. Dia akan lek-lek manja je. Jangan risau, dia tak lek terus. Dia lek-lek manja saja. Kat sini memang lek-lek manja, geng. Tapi tak lama. Sebelah mana dia ni? Tak tahu. Ia tidak masuk akal. Kau dah dekat. Oh, ya Allah. Oh no. Masuk siap. Benda siap tadi. Woi, Ren. Woi. Weh, Ren. Apa benda siap weh? Apa yang bergerak ni? Apa tu? Monyet ke? Weh, besar siap. Monyet? Bukan. Aku tak tahu weh. Tapi kalau monyet mesti ada bunyi kan? Besar weh. Nampak macam besar weh. Astaga. Tak tahu. Berenggut pokok ni. Serumpun dia berenggut. Gitu. Besar hitam lah. Buat apa siap? Aduh. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sallam. Aku harap-harap dia monyet lah, geng. Ya tu. Oi. Oi. Apa tu? Apa shit? Oi. Monyet ke? Geng, kalau monyet dia bunyi. Memang ada monyet tak bunyi ke? Adakah monyet tak bunyi? Geng, tetap skrin terus guys. Kita sampai 1M dulu. Ramai-ramai teruskan. Weh, kenapa? Dengar. Weh, bunyi kat depan tu. Bunyi kat depan. Salam. Siapa dengar bunyi kat depan tadi? Siapa dengar bunyi kat depan tadi? Geng, dia tak bagi. Dia tak bagi lagi ni sebab kita tak pergi ujung guys. So aku lap game. Kat depan tu mana? Satu lah dia rasa. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai penghuni yang berada di sini, kedatangan kami berdua untuk merungkayakan keberadaan kalian. Maka perdengarkan, perwujudkan sesuatu di hadapan kami, ya jin. Munculkan di hadapan kami, ya ma'syaral jin. Kau dengar tak? Halo. Dengar, bunyi kat depan. Weh, dengar, weh, syak kat depan ni. Ni bunyi kat depan ni, weh. Weh. Eh. Anjing kat depan, anjing kat depan. Jaga, ada anjing. Ada anjing siap. Tadi. Hah? Tadi viewers aku, dia cakap macam dia nampak something. Dia aku cakap macam dia nampak something. Ada anjing ah. Dia nampak cik head. Ada suara siap. Orang dengar suara. Hah? Ada anjing, tiba-tiba ada anjing ni. Okay, korang dengar tak? Aku bercakap, geng. Audio visual okey tak? Mana anjing tu Itu pasal aku dengar macam suara anjing. Tu bunyi kat depan siap tu. Ini anjing ni. Tak, anjing tu tak berhenti siap. Kat depan ke kat atas Aku tak tahu siap. Boleh awak tolong saya? Tak tolong pula dah. Geng, betul geng, tapi kita sendu geng. Tu. Macam ni. Oi. Weh. Kau. Allahu Akbar. Dia macam. Di atas ni, atas ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ui. Dia tak relax shoot. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tak tahulah kak. Allahu Akbar. Bunyi ramai ni, bunyi ramai. Kakak buat dah. Weh, ni kat atas bunyi ni. Boleh pergi atas. Bunyi kat atas ke? Kau ni kat depan ni. Suruh Andy. Ui, nasib dia tak tindak. Shh. Kau tak bunyi tu. Bunyi apa siap? Bunyi apa siap? Assalamualaikum. Wah, aku dah mula merembang siap ni. Ya tu, kita pasal kita nak dekat sampai kat situ tadi. Astaghfirullahaladzim. Aku dah mula. Dah rasa ni tadi. Weh. Astagfirullah. Weh. Allahu Akbar. Oi. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Bunyi apa weh? Bunyi
Weh, depan ni. Aku dah rasa lain dah. Aku rasa macam tu hari ni. Macam rasa macam tu hari ni. Hah? Stop. Weh. Sini. Kau nampak depan ni? Weh, Woi, apa tu? tu depan ke? Hah? Tu. Woi. Weh, hilang macam tu je. Ras. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa Allahu Akbar. Weh, ni lorong kita nak masuk pergi gerbang tu weh. Takkan ni macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya masyarul jin. Betul ke apa yang kita nampak tadi tu Kau nampak lagi? Apa nampak weh? Apa Aku tak tahu. Hah? Nampak macam tu tu. Aku nampak macam aku tak tahu dah cakap siap. Tapi ramai viewer cakap nampak macam gula-gula siap. Hah? Viewer semua cakap macam gula-gula weh. Sallallahu alaihi wasallam. La. Weh, ya Allah. Mati min syarri ma khalaq. Allahu Akbar. Weh, tempat dia ke apa siap ni? Weh. Depan ni weh. Depan. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ibadillah solin. Astaghfirullahaladzim. Hello? Weh, kau kenapa? Ada suara Mat. Hah? Ada suara. Muhammad. Muhammad. Aku ajar Allah. Asal aku suruh diam. Ajar habis ni. Punya anjing ni. Ayo. Jelmakan lagi diri kalian. Apapun keberadaanmu yang berada di sini. Woi. Woi, ya Allah. King. Kau dengar tak? Kau dengar tak bunyi tu? Aku dengar weh. Benda apa siap ni? King. King, depan tu apa? Depan tu apa siap? Weh, King, depan tu apa, King? Jelas siap dia terapung. Astaghfirullahalazim. Terus. Jangan lari. Astaghfirullah. Tu melompat-lompat siut. Weh. Terus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahu Akbar. Allah. Hilang macam tu je kat situ. Dia terbang ke? Ya, jangan. Aku tengok lagi. Apa benda siap ni? Apa benda siap ni? Tidak dinafikan. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Selesai. Ya, selesai.
Lek geng. Oi. Siapa tu? Siapa kalian? Weh, aku dengar suara pakcik ni. Aku dengar macam suara pakcik tu tadi, weh. Kat mana? Ni belah sini ni, Ras. Belah sini ni. Hello, Assalamualaikum. Geng, kita dah nak sampai dekat gerbang tu weh. Guys, moderator ingat. Ingat, Kita dah nak sampai kat gerbang tu. kita nakkan kualiti kebukaan kita. Kita nak hidupkan apa? Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah. Okey, ingat Gimana? Hello, Assalamualaikum. Wahai jin yang berada di sini, perbunyikan suara-suara kalian. Dia Apapun keberadaanmu. Apa sih? Orang tua ke? Hah? Kau dengar tak? Aku dengar, Aku dengar, Oh, Pakcik? Pakcik? Hah? Kat mana weh? Pakcik? Ni, kau tengok ni. Marilah rumah pakcik. Pakcik ada buat jamuan di rumah pakcik. Ada orang lah kat gerbang tu. Orang-orang weh. Tu. Pakcik? Marilah sini nak. Ras, Rumah pakcik ada buat makan-makan. Ras, Kau tengok tak? Pakcik? Pakcik? Pakcik. Pak, makan-makan. Pakcik masak apa? Dah, tu dah. Tu. Makan-makan. Pakcik. Datanglah rumah pakcik. Orang lah ni. Oh, pakcik. Itu rumah dia, Ras. Orang lah tu. Dia, Ras, tu rumah dia belakang dia, Ras. Marilah nak. Rumah pakcik sana tu nak. Jauh pun. Pakcik. Kenapa bentuk dia pelik Orang kot. Pakcik. Dekat gerbang ni weh. Pakcik. Pakcik. Tu. makan dah, Ras. Jom, Ras. Tu dia dekat gerbang tu. Dah datang rumah pakcik nak. Rumah pakcik kat mana? Kat mana rumah pakcik? Itu rumah dia, Ras. Ras, tu rumah dia, Ras. Oh, orang. Nampak rumah dia, Ras. Pakcik. Orang lah. Ya. Ya. Orang lah ni. Jom. Yalah pakcik. Rumah pakcik kat mana? Depan tu. Orang lah geng. Tersasar memang orang ni. Ya, aku nampak rumah dia, Ras. Pakcik memang tinggal sini Pakcik. Pakcik. Pakcik memang tinggal sini Oh, Pakcik. Pakcik. Mana dia? Mana dia, Ras? Pakcik. Pakcik. Ras, mana dia? Pakcik. 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 Pakcik kat mana, Pakcik? Mana pakcik? Weh, kena.
Pakcik. Boleh masuk ke ni? Sekejap. Kita ribas dulu. Aku tak sedap hati kat gerbang ni. Sekejap. Istighfar selawat dulu, bro. Sekejap. Kita undur dulu. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Tak, itu orang ke betul ke apa Aku nampak orang, Ras. Memang orang kan? Aku nampak orang, Ras. Orang lah tu, geng. Bukan hantu, weh. Tak, Biu kata bukan orang. Orang, guys. Orang, weh. Aku nampak Pakcik. orang lah, Ras. Oh, pakcik. Pakcik nak bawa kita orang ke rumah pakcik? Dia macam belakang ni pun ada. Mana dia? Untuk apa, pakcik? Dia nak bawa kita makan lah. Itulah. Rumah pakcik, kenapa nak bawa kita orang pergi makan? Weh, lapar juga siap ni. Tu. Aku lapar siap. Sumpah cakap. Aku malam tak makan lagi ni. Boleh je ni. Betul ke ni, pakcik? Nak bagi makan kita orang lapar ni. Jom lah. Jom. Okey kot, geng. Aku rasa orang kot. Aku seorang ni. Orang ni. Aku. Weh, kenapa pakcik tu dekat situ siap? Mana? Tu. Hai. Pakcik. Aku nampak kat mana? Weh, aku nampak dekat daun siap tadi ni. Pakai kopi apa? Hai. Tu siapa? Pakcik. Allah Akbar. Woi, Kat ni? mana dia weh? Pakcik. Jangan main-main pakcik. Aku nampak bro. Pakcik, saya memang tengah lapar ni pakcik. Pakcik jangan main-main pakcik. Pakcik. Nampak pakcik saya makan ni kan. Pakcik mana pakcik? Mana pakcik tu Tak, aku nampak tadi kat atas bro. Kau nampak kat mana? Aku tak nampak siap. Kat bawah dia. Kan dia kat bawah sini. Mana bawah ni? Hah? Aku tak nampak siap. Kat bawah. Woi, benda hari itulah siut. Dua. Woi, memang tempat dia lah. Tai betul lah. Astagfirullah. Allah Akbar, pakcik. Wih, pakcik. Tu dia. Tu. Tu dia dah. Siut lah apa yang aku nampak kat atas tadi weh. Pakcik. Allah Akbar. Astagfirullah. Pakcik tweet. Pakcik. Nama pakcik siapa? Pakcik tu hitam tu. Kulit dia gelap. Tak baik siap aku cakap macam tu. Tak, betul. Macam aku tak nampak muka dia.